Okey, tajuknya bahayalah Wahabi ni. Tapi bila saya dengar, saya tak nampak pun bahaya kat mana. Lah kali saya tengok video Mufti Melih, baru saya faham. Kadang-kadang orang ni dimomokkan dengan istilah supaya orang takut jangan dengar. Sedangkan tak ada bahaya apa pun. Tuan-tuan, negeri Perlis ni, orang selalu tuduh Wahabi. Saya tak nampak ada pergaduhan agama ataupun pergaduhan aliran ataupun kafir mengkafir kat negeri ni. Menafikan iman bagi dosa-dosa besar yang mana pelakunya tak murtad dengan melakukannya, seperti zina, seperti mencuri, perlu ditakwil. Takwilannya adalah iman itu berkurang, bukan iman itu tak ada langsung. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu apabila sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi diri dia sendiri. Bukan maksud dia tak ada iman jadi kafir, tak, dia tak sempurna iman. Jadi sebahagian golongan Khawarij, mereka terlalu literal dalam memahami dalil-dalil syar'i, maka sebab itu mereka membunuh orang-orang Islam. Nabi kata yaqtuluna ahlal Islam, mereka bunuh orang Islam. Wa yad'una ahlal awsan, mereka meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Kenapa mereka tinggalkan penyembah berhala? Mereka kata ini memang kafir dah. Orang Islam siapa yang mencuri aja kafir, bunuh. Golongan ekstremis macam inilah keadaannya. Tak ada ketelitian, tidak cuba memahami dalil secara penuh dan holistik. Ini problem golongan Khawarij, kan? Sebagai orang dia silap faham, dia ingat inilah golongan Wahabi ni suka bunuh orang Islam. Bukan Wahabi, Khawarij. Wahabi ni saya pun tak tahu istilah maksud apa. Semalam tuanku bertitah, Perlis tak ada kaitan langsung dengan Wahabi. Betul lah, kita pun tak tahu Wahabi ni apa dia. Hang Wahabi, pasal apa aku Wahabi? Hang Wahabi lah. Iyalah, tolonglah bagi tahu Wahabi tu apa. Tak ada, hang Wahabi juga. Saya bukan Wahabi. Dia jawab balik, memanglah mana ada Wahabi mengaku Wahabi. Oh, jam kita. Kita tanya dia balik, hang Wahabi tak? Aku bukan. Memang Wahabi tak mengaku. Hang mau Wahabi sekali lah. Kacau, semua orang jadi Wahabi belaka. Imam masjid negara kena tampar pun Wahabi punya kerja. Padahal yang buat tu orang psikiatris, orang yang apa? Bukan psikiatris, orang yang ada masalah psikiatri, orang tak apa betul. Wahabi juga kena. Saya ingat dalam dunia ni, kalau betul lah Wahabi ni ada, dia adalah satu gerakan yang paling berjaya sekali. Dia masuk dalam semua bidang. Apa masalah? Tuduh Wahabi. Dan Wahabi ni satu istilah yang paling elastik, sangat-sangat orang kata apa, fleksibel, semua orang boleh masuk. Kalau tuan-tuan tengok, sebahagian daripada orang bukan Islam pun kalau tak puas hati dia kata ini kerja Wahabi, sesat Wahabi ni. Oh, bukan main lagi. Syiah pun anti Wahabi, Sufi pun sebahagian besar lah anti Wahabi. Jadi Wahabi ni jadi satu istilah yang dimusuhi oleh ramai puak, tapi tak tahu apa dia. Tolong berikan satu definisi yang jamek dan manik, yang precise, yang lengkap tentang Wahabi. Apa dia? Tak ada. Kalau tak ada, tolonglah, sebab dia kadang-kadang definisi ni ada definisi by ayat, ada definisi by contoh, ada definisi dengan isyarat. Contoh, orang tanya kita, tolong tunjuk kat saya, tolong bagi tahu saya definisi Melayu. Tak payah, tu Melayu. Macam tu Melayu lah tu. Ataupun ciri-ciri dia Melayu, kan? Kita boleh definisikan. Tapi Wahabi, tolong definisikan saya. Oh, tak boleh, kerana definisi Wahabi terlalu luas. Tolong tunjuk kat saya siapa Wahabi. Setakat ni
secara rasmi tak ada lagi orang yang dituduh Wahabi, tak ada. Yang ada cuma tuduhan, gelaran rasmi. Katalah negeri ke, tolong bagi senarai Wahabi Malaysia, tolong bagi kalau betul benda tu bahaya. Semalam saya bincang dengan satu orang masa tengah makan, lepas masa majlis penutup perkampungan sunnah tu. Dia orang biasa-biasa, dia bukan ustaz lah, tapi dia orang profesional lah kan, dia pegawai kerajaan besar juga jawatan dia. Sembang-sembang kat meja, dia kata ustaz, ada seorang, bila tuanku duk bertitah kata Perlis bukan Wahabi, tak ada kaitan dengan Wahabi. Dia duk bincang, dia kata, dia orang cerdik ya. Dia kata, saya ada dengar satu orang ustaz duk cerita pasal bahaya Wahabi. Duk buat roadshow ni, pergi negeri ni duk cerita Wahabi bahaya, pergi negeri sana kata Wahabi bahaya, duk negeri sini kata Wahabi bahaya. Dia dengar, dia kata, saya dengar lah ustaz, okey, tajuknya bahayalah Wahabi ni, tapi bila saya dengar, saya tak nampak pun bahaya kat mana. Lah kali saya tengok video Mufti Perlis baru saya faham. Kadang-kadang orang ni dimomokkan dengan istilah supaya orang takut jangan dengar, sedangkan tak ada bahaya apa pun. Tuan-tuan, negeri Perlis ni orang selalu tuduh Wahabi. Saya tak nampak ada pergaduhan agama ataupun pergaduhan aliran ataupun kafir-mengkafir kat negeri ni. Ramai je orang luar datang. Saya pun orang luar, saya orang Perak. Tak ada pula orang Perlis duk diskriminasi saya, orang luar dia tampar saya, tak ada pun. Siap bagi jagung ke, saya pun bagi jagung kat saya kan. Kan, pantang saya sebut nak makan apa, nak makan mangga, 2 plastik besar datang. Sampai saya terpaksa pula bagi ke orang lain. Sebab orang Perlis baik. Saya tak tahulah kalau itu sifat ekstremis, minta 2 biji bagi 2 plastik. Tak nampak di mana ekstrimnya tu kan. Arab Saudi umpamanya, negeri yang selalu terima gelaran Wahabi, berapa ramai yang dibunuh pergi umrah, berapa ramai yang dibunuh pergi haji? Tak ada pula kan. Jadi sebab itu kita pun kadang-kadang keliru dengan istilah ni. Istilah yang sebenar Khawarij. Ada tak golongan ni? Ada golongan ni yang jadi teroris tu Khawarij lah tu. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Jadi kita, orang kata apa, kena betulkan istilah. Kena betulkan istilah supaya kita gunakan istilah di tempat yang betul. Okey? Baik. So hadis ni nak bagi tahu bahaya kalau pahami dalil syar'i hanya pakai literal je. Bukan saya kata literal tu tak berguna. Literal tu kena faham juga. Tapi kadang-kadang kena tengok lebih dalam supaya dapat makna yang seimbang. Bukan hanya semata-mata literal tanpa melihat kepada maksud ataupun matlamat ataupun objektif di sebalik dalil.